Syukur, Alhamdulillah abang. Nasib baik saya buat report skut dulu dekat sini. Kalau tak, saya tak tahu lah. Rupanya kereta yang saya nak beli tu, kereta bekas accident. Kalau dah terbeli. Ini kisah benar dari seorang pengguna Skrut yang bernama Alif Zunisa. Dia hampir nak proceed beli kereta. Kereta cantik, harga pun cun. Tapi rupanya lepas dia dah semak dengan report Skrut, kereta tu sebenarnya bekas accident. Siap ada rekod, major repair lagi. Nasib baik dia semak dulu dengan report Skrut. Kalau tak, confirm dah melekat dengan kereta accident. Jadi kalau korang tengah survey kereta yang kat luar sana tu, pastikan korang semak dulu dengan report Skrut. Satu semakan boleh selamatkan beribu ringgit duit korang. Nak semak kat mana? Korang klik je link kat bio atau korang boleh pergi ke website www.skrut.my. Jadi ingat guys, tak nak ditipu beli kereta? Skrut dulu.